Ramai orang ingat inspired perfume ni fake. Kalau anda fikir macam tu, sebenarnya anda pun tak faham betul-betul lagi industri perfume ni. Okey, sebenarnya kan, kenapa isu inspired ni versus dengan original ni selalu menjadi masalah? Okey, pertamanya adalah kerana customer ni disalahfahamkan oleh seller-seller perfume ni. Sebab seller perfume sendiri yang cakap inspired tu adalah fake. Sebenarnya inspired ni dengan fake perfume ni adalah dua benda yang berbeza. Jadi bila salah educate, customer jadi takut dan hilang trust. Isu yang kedua adalah original ni sentiasa dijadikan senjata jualan. Contohnya lah kan, ada orang guna ayat macam ni lah, ada seller yang guna ayat macam ni. Yang ni original, yang tu inspired. Jadi bila ayat macam tu, macam umpamanya inspired ni dia barang kelas rendah, sedangkan ramai yang tak tahu apa sebenarnya yang mereka beli. Dan isu yang ketiga, customer ni dia tak faham apa yang dia bayar. Okey, kenapa original dia mahal? Sebab brand, sebab marketing, sebab butik, sebab ambassador. Dan sebenarnya ada banyak lagi sebab yang menjadikan perfume original ni dia jadi mahal. Bukan semata-mata sebab bau. Okey, so bagi saya explain perkara ni sekarang. Okey, dengar elok. Apa itu original perfume? Original perfume ni adalah perfume yang dikeluarkan oleh jenama asal. Contohnya Dunhill yang keluarkan. Polo yang keluarkan. Harga mahal sebab branding dan positioning, bukan sebab bau semata-mata. Macam yang saya sebut tadi, ambassador nak kena bayar, butik sewa mahal, lepas tu dia punya marketing costnya tinggi. Okey, inspired perfume pula adalah wangian yang diinspirasikan daripada bau yang popular. Ada inspired perfume ni dia tak guna logo jenama asal, jadi harga dia lebih mampu milik sebab tak bayar kos jenama. Tapi ada juga jenama-jenama terkenal dikeluarkan inspired perfume daripada jenama terkenal yang lain. So still lagi inspired perfume. Senang cerita, inspired ni dia bukan fake. Perfume fake ni adalah yang mana perfume yang mana dia tiru botol tu sebiji, logo sebiji, lepas tu dia tipu. Yang ni biasalah kita tengok kalau kat dulu-dulu kan kat pasar malam. Itu kita biasa tengok kalau kita angkat botol kan, kita tengok sebiji yang original, tapi bukan pun. Dia masalah bukan original atau inspired. Masalah bila orang tak faham apa dia beli. Jadi kerja kita kena fahamkan lah. Kalau anda nak faham dunia perfume dari sudut bisnes dan pengguna, okey, saya cadangkan follow account saya ini.